Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama Datuk Seri Dr. Razif Abdul Rahman, Ketua UMNO bahagian Kuala Nerus, dan rakan-rakan Ustaz Razak, Datuk Pa, baru saja selesai mesyuarat dui tahunan veteran UMNO Kuala Nerus. Saya tertarik tadi dalam ucapan Datuk Seri Razif, dia menaruh harapan pada veteran sebagai frontliner dan dalam menggerakkan, meningkatkan keahlian orang muda dan sebagainya. Jadi saya nak tanya balik Datuk Seri Razif berkenaan dengan harapan tadi tu. Baik, terima kasih kepada Datuk Haji Osman Desa, pengerusi veteran UMNO Malaysia, dan juga merupakan ahli MKT, serta Datuk Haji Mustafa, Setiausaha Agong veteran UMNO Malaysia, serta Ustaz Razak, pengerusi veteran UMNO Negeri Terengganu, dan sahabat-sahabat yang lain lah. Dia dalam konsep yang kita letakkan veteran sebagai frontliner ini dalam konsep cara lama, dimensi baru. Maknanya cara lama, dimensi baru. Kita ambil sejarah tetapi kita sesuaikan dengan apa yang ada sekarang ini. Itu yang konsep kita gunakan. Jadi sebab itu saya melihat sebelum ini orang selalu bercakap apabila anak pulang daripada Kuala Lumpur, anak pulang daripada perantau, akan mempengaruhi mak ayah. Jadi terbalik. Sedangkan saya ingat zaman dulu, semasa dulu, peranan mak dan ayah ini sangat kuat, yang telah meletakkan agenda perjuangan UMNO bukan hanya kepada diri dia tetapi juga kepada anak, cucu serta keturunan mereka. Sebab itu UMNO itu kuat. Sebab itu kita tengok bagaimana perjuangan memerdekakan negara asasnya begitu. Jadi saya nampak ini perlu kita terapkan. Kita terapkan iaitu menggunakan sejarah cara lama berasas kepada apa yang ada sekarang ini. Jadi saya nampak apa yang perlu kita buat sekarang ini, kita kena gerakkan veteran untuk berkongsi pengalaman mereka, memberi kesedaran kepada generasi baru, terutama Gen Z ini, supaya mereka faham tentang perjuangan yang telah dibuat oleh generasi yang terdahulu untuk mereka menghadapi perjuangan masa hadapan. Jadi kerana kita melihat masa hadapan lebih mencabar. Jadi sebab itu saya yakin dan percaya perjuangan yang dibuat oleh veteran pada masa dulu masih relevan dengan zaman sekarang ini. Jadi sebab itu saya sekarang ini meletakkan veteran sebagai frontliner ataupun pemain utama dalam kita nak memenangkan PRU yang akan datang, insya-Allah tu. Terima kasih Datuk Seri yang orang kata menaruh harapan pada veteran, membantu veteran Kuala Nerus ini, dan insya-Allah ini akan jadi model kepada veteran-veteran lain, insya-Allah. Insya-Allah. Saya menjagakan kombinasi ini, kombinasi antara veteran dengan bahagian. Saya akan menyemarakkan lagi penambahan ahli UMNO dan juga memantapkan lagi UMNO, insya-Allah, di bahagian masing-masing. Betul. Terima kasih banyak Datuk Seri. Sama-sama tu.